Inilah rupa lokan yang baru diambil daripada muara sungai. Pertama kali saya beli lokan yang belum dimasak. Jadi nak basuhnya pun saya confuse. Punyalah banyak ni, selut-selut ni. Aduh mak. Nampak tak? Baru basuh sikit, ada banyak lagi belum dibasuh. Saya gunakan span yang keras tu. Nak make sure selut-selut, buang semua. Sambil membasuh, saya membeber dalam hati lah. Ini dinamakan tak ada kerja cari kerja. Kan dah kena membasuh punya banyak. Tu nak cepat saya godak-godak je dalam sinki. Akhirnya lebih cepat. Cara ini lebih senang. Korang tahu ke cara nak bersihkan lokan ni? Lepas ni tobat lah, tak nak beli lagi lokan yang belum dimasak. Beli yang dah dimasak je senang. Habis cerita, tak ada nak pening-pening, tak ada nak sakit pinggang basuh lokan ni. Okey, kemudian saya rebus dalam kuali, letak garam sikit sampai dia terbuka sendiri. Macam you rebus kerang, akan jadi rupa macam ini. Nampak tak? Sebenarnya jangan rebus lama-lama sebab nanti isi dalam dia akan lebih jadi keras. Berbanding kalau sekejap saja, dia isi dalam dia akan jadi lembut. Jadi sambil menggodak, saya cuba rasa isi dia. Ya Allah, ya Rabbi, memang manis, sangat-sangat manis. Ini boleh buat masakan rendang, boleh masakan sambal, mungkin juga masakan lain yang saya tak pernah cuba. Tapi saya ingat makan macam tu pun dah sedap. Inilah rupa lokan yang telah dikopek. Dia macam kerang lah, tapi isi lokan ni lebih besar daripada isi kerang. Rasanya sangat manis.